Mereka ni akan wujud bila haiwan tu disakiti. Tapi tak kala haiwan tu menyakiti orang lain, mereka hilang. Tak ada suara apa pun. Pencinta haiwan hanya wujud bila haiwan itu disakiti. Bila haiwan tersebut menyakiti orang awam, mereka hilang tidak bersuara. Itulah yang dapat disimpulkan dari kenyataan seorang TikTokers dikenali sebagai Takib Shaker apabila individu ini mengecam golongan pencinta haiwan berhubung kes anjing Rocky di Klang, Selangor baru-baru ini. Menerusi video berdurasi 1 minit 15 saat itu, kekesalan jelas terpancar di wajah individu ini apabila melihat golongan pencinta haiwan ini sentiasa mengecam tindakan penguatkuasa yang menjalankan tugas mereka menangkap anjing-anjing liar tersebut. Dengarkan penjelasan individu itu di sini. Korang perasan tak, cukup susah kita nak tengok pejuang-pejuang haiwan bagi jalan keluar untuk bendung keganasan haiwan-haiwan liar ni daripada manusia. Mereka ni akan wujud bila haiwan tu disakiti. Tapi tak kala haiwan tu menyakiti orang lain, mereka hilang. Tak ada suara apa pun. Sama lah macam kes pejuang-pejuang untuk Rohingya ni kan. Mereka ni duk push, sukarelawan ni push supaya kerajaan bawa masuk Rohingya ni semua. Bila Rohingya dah masuk, mereka buat masalah. Mana pejuang-pejuang Rohingya ni semua? Mereka diam membisu. Kita pula yang kena bersuara. Serius tu, kalau korang perhatikan balik, cukup susah nak tengok pejuang-pejuang haiwan ni semua kecam empunya haiwan yang tak bertanggungjawab tu. Balik-balik yang dikecamnya adalah pihak penguatkuasa yang cuba menyelamatkan nyawa manusia dengan menangkap haiwan tu. Satu lagi kan, korang perhatikan elok, kebanyakannya pejuang-pejuang haiwan ni semua adalah dalam kalangan golongan elit, golongan kaya. Mereka yang duduk dekat kawasan-kawasan elit, kawasan-kawasan selamat yang takkan ada haiwan-haiwan liar ni semua. Sebab itulah mereka ini acah macam pejuang haiwan. Sebab mereka tak rasa macam kita rasa duduk sekali dengan geng-geng haiwan liar yang berkeliaran merata tempat. Korang setuju tak? Lepas ni kita tangkap haiwan-haiwan liar tu, kemudian kita hantar ke rumah-rumah pejuang-pejuang haiwan ni semua. Biarkan mereka jaga, biarkan mereka jinakkan. Kita tengok mereka mampu buat ke tidak. Subscribe with notifications on.